Korang tahu tak, muka ibu je macam ada darah-darah. Okay. Macam ibu ni Umaira dengan kawan baik Umaira. Apa nama dia? Tak tahu. Alam. Kawan baik tapi tak tahu. Korang cuba komen kat bawah apa nama kawan baik korang. Kita orang baru kenal. Apa benda ni? Oh, nanti kan seronok kawan dengan dia. Ibu tahu tak tahu Umaira dah bagi tahu. Pasti kau bagi tahu. Nanti ibu kau tahu macam hantu orang. Ibu pun okey. Oh, seronok dekat sini. Ayah bisa nak datang. Umaira dengan ibu tunggu ayah. Nanti ayah datang macam sikit tak. Okey lah ayah. Boleh sedap tu. Apa sedih tak ni dah? Benda emoji ni. Okay. Bye, kita orang tunggu ayah kat. Hello. Okey tak ni? Tapi kenapa je macam tak jawab? Hello Cik Mirul, okey tak ni? Kenapa dia kata okey? Macam ada sakit ke? Ya, maaf pasal benda tu lagi. Ya, it's okay. Nanti boleh lah tu. Kenapa cakap dalam bahasa? Tak apa. Jumpa arwah anak lagi. Dia orang mati ke? Arwah tu korang tahu tak apa maksudnya? Maksud dia mati. Okey, tak apa. Next time kita jumpa lagi. Cek darah. Cek darah pula. Next week, yes. Jangan lupa. Baik. Okay, see you soon. Jangan skip ubat. Thank you, doktor. Welcome. Okay, so di tengah nak cak anak dia juga. Anak dia pula Umaira. Kenapa Umaira tu dia selalu benda macam hantu Korang suka lukis apa dan minat apa? Aku suka Roblox. So korang komen kat bawah. Korang minat apa? Macam tu je habis. Alamak.